Untuk trip kali ni kita pergi ke Bangkok. Menarik, dalam video kali ni aku akan tunjukkan dekat korang hotel yang betul-betul dekat dengan Platinum Mall. Kita makan tom yum dan masakan Thai yang syahdu di restoran Samad. Meredah hujan yang lebat untuk ke Central World. Cafe Cat Kingston yang menarik di sana. Dan last kali kita kopi-kopi di Cheesecake Factory. Selamat menonton. Kita mulakan perjalanan kali ni di KLIA. Sepatutnya kita orang punya flight pukul 12 tengah hari. Tapi disebabkan delay, kita orang fly lambat lah sikit. Sampai je dekat airport Bangkok, kita orang terus bergerak ke hotel untuk check-in bilik. Selamat datang ke Bangkok. So, untuk trip kali ni, aku duduk dekat Amari Hotel Bangkok yang berdepan dengan Platinum Fashion Mall je. So, senang untuk pergi shopping lah. Biasanya kalau nak pergi shopping, memang kena pergi shopping kat sini lah. So, hari ni pun sampai lambat juga. Dapat bilik pun agak lambat. Ni baru pukul 5.30. Baru nak keluar pergi makan. Semua orang dah lapar. So, let's go. Okay, jom room tour. Right, so ni aku duduk dekat Amari Hotel Bangkok. Betul-betul depan Platinum Mall. So, ni ada toilet dia. Oh, bathtub. Okay, so ni shower dia. Ini adalah bilik dia. Dia datang sekali dengan satu king size bed. Bagi aku bilik ni sangat-sangat luas and cantik. Dia ada sekali dengan sofa, and then ada satu TV dan satu workstation. Dia datang dengan tingkap yang luas ni. Korang boleh tengok view bandar Bangkok pada waktu malam, memang cantik. Untuk pengetahuan korang, bilik ni harga semalam je 400 lebih lah masa kita orang duduk. Tapi aku tengok sekarang dah jadi 500 lebih. Kalau nak hotel yang betul-betul sebelah Platinum Mall, duduk kat Novotel tu tadi. Okay, so ni kita orang baru sampai. Baru dapat bilik lah. Lama juga nak dapat bilik tadi. So, nak pergi makan dulu. Lepas tu baru fikir nak pergi mana-mana. Kalau ikut plan nak pergi macam dekat Wat Arun. Tapi tengok macam dah lambat je ni. Tak tahulah sempat ke tak. Apa-apa makan dulu. So sekarang tengah on the way jalan ke Samad Restaurant. Daripada hotel kita orang tu boleh jalan kaki je. Sekejap, dalam 7 minit macam tu dah boleh sampai dah. Jauhnya Mama dengan Abah. So dah sampai dekat Samad. Lebih kurang macam tu lah, 7 minit lah jalan daripada hotel. Tapi hari ni hujan sikit. So tapi tak apa, sebab dekat hotel boleh pinjam payung. So ni lah kedainya, halal. Makan tom yum, jom. Tadi kita orang masuk yang ni, tapi dalam ni kecil sikit. Tak ada meja yang ramai. Kita orang 9 orang. So dia bawa ke kedai yang depan ni sikit. Selang berapa kedai je. Kalau tak salah aku, restoran Samad ni adalah restoran yang paling dekat dengan Platinum Mall punya area. Setiap kali kita orang datang ke Bangkok, kita orang mesti makan kat sini. Harga dia tak murah dan tak mahal, tapi yang penting rasa dia memang sedap. Tambah pula semua orang tengah kelaparan, and hujan pula waktu ni, memang bertambah-tambahlah sedap dia. Selain daripada restoran Samad ni, aku tak pastilah kat mana restoran yang terdekat dengan area Platinum Mall. Kalau korang tahu, boleh tinggalkan dekat ruangan komen. Aku akan check untuk next trip nanti. Biasanya kalau kita orang dah tak tahu nak makan apa, kita orang just pergi dekat 7-Eleven and beli burger dekat situ. Panaskan, makan terus. Memang sedap. Kalau korang datang sini, korang wajib order sotong celup tepung dia dengan ikan ni. Memang sedap. Lagi satu aku perasan, dekat Bangkok ni susah nak jumpa nasi kau mok. Tak macam dekat selatan Thai.
Mungkin aku kena explore lagi area Pratuna Market tu, sebab kat situ ada banyak makanan halal. Cuma kita orang tak sempat nak pergi sebelum ni. Kalau korang tengok muka aku ni, korang rasa makanan tu yang sedap ke aku yang lapar? Untuk rating kedai ni aku boleh bagi 8/10. Recommended. Tadi kita orang baru pergi buat mani pedi. Ada yang buat masaj juga. Harga dia sangat-sangat murah, 400 baht je, dalam RM50 macam tu. Masaj murah juga, masaj 200 baht. Murah gila. Lepas tu okey lah, dia punya ni shine jugalah. And then lepas ni kita nak pergi mall kejap. Sekarang tengah hujan lebat gila. Nasib baik kat hotel tu boleh pinjam payung. Kalau tak memang tak boleh gerak. Okey, jom kita pergi Central World pula lepas ni. Hujan lebat gila, kita orang kena lari tadi. Kita orang nak pergi ke situ, Central World. So daripada Platinum Mall, kat tepi tu Platinum Mall, dia ada tempat jalan kaki ni tau. Ada bridge. So kita boleh lepas bridge lah. Kalau tak, kita kena lepas tempat yang hujan-hujan ni lah. Yeah. So good thing they have the bridge. It's good for tourism. It's very good. Kita tengok mall-mall dia mesti. Especially waktu hujan. Oh, dekat sini ada The Market Bangkok. Cantik juga. Very lively lah. Oh, ada ni story. Wah, tengok tu. Smart. Oh, kat situ pun ada Big C ya. Besar gila. Okay, so actually aku nak pergi ke Central World ni nak cari SIM card. Yang lain semua dah buka roaming. Beli dengan apa ni, macam Celcom ke apa tu boleh buat roaming international punya. Tapi aku biasa aku buat macam tu juga, tapi aku nak try pakai SIM card kat sini. Orang kata lagi laju. Weh, dia punya pedestrian dia sampai hujung tu. Apa dia kena tengok mall? Kita dah sampai ke ni. Central Mall. So kita sampai ke mall, so kita kena gear up. Central World. So gear up kawan-kawan. Race the song. Ayo. Kita punya geng dah buka payung dah. Emis. Jalan dalam hujan. Hujan lebat lah tu, bukan main-mainnya. Jom. Lepas ni nak tempat jemput. Wah, dia punya Cash Kitchen. Dia buat kafe. Semat gila tu. Kalau kek dia halal boleh makan, tapi tak tahu. Ni hari tu dekat apa? Dekat Kak Nyai. Kak Nyai dah beli. Nak lagi. Oh, Syawal ada Ip lah. Ada Ip. Kalau Syawal suka kan? KL ada. Bagi aku Central World ni memang menarik tau. Sebab dia adalah antara mall yang terbesar di Southeast Asia. Dia punya decoration kat dalam mall ni memang all out and memang modern lah aku boleh katakan. Tak sama macam Malaysia punya. Antara menjadi kegilaan orang Malaysia, Gentlewoman. Kat sini pun ada kedai tu. Untuk lelaki pula yang minat streetwear, dekat sini ada X Large, ada juga kedai-kedai sneakers and juga kedai local brand. Tapi malam ni kita orang tak sempat nak explore mall ni sebab dah lewat. Kalau tengok dessert ni memang geram je rasa nak makan kan, cute-cute semua. Tapi kalau dah susun jarak-jarak macam ni, memang mahal lah cerita dia. Lagi satu tak tahu halal ke tak. Diorang kata kedai Cheesecake Factory ni memang famous. So kita orang singgah lah beli 2 kek and lepak-lepak kat situ. Ramai juga orang kat dalam ni. Ini adalah kedai yang terakhir kita orang sebelum kita orang balik ke hotel. Sambil-sambil tu kalau korang suka dengan video ni, bolehlah tekan button like, share dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan komen korang di ruangan komen di bawah. Thank you for watching and Assalamualaikum. Kencangnya. Ya.
tak viral ke tak tahu lah. Tolonglah support budak ni. Mana flash? Kecing. Dah, cukup. Kecing.